Okay, hi guys, hari ni kita ada sebiji BMW 530i. Okay, so owner buat tinted dengan kita lah. Okay, untuk di bahagian depan dia ambil Solagat punya tinted SS. Okay, stainless steel. Okay, 65 kegelapan lah. Okay, di bahagian tepi and then belakang semua keliling dia ambil golden. Okay, golden pun ada sepata punya. Alright, so ada 6 layer sepata lah. Okay, ramai juga tanya, bang apa sepata tu? Okay, sepata ni function dia adalah dia block haba daripada panas and then cepat sejuk. Okay, so kita boleh tengok di bahagian dalam. Okay, kita tengok macam mana, clear tak clear, jelas tak jelas. Alright, sebab ramai yang tanya, bang kalau kita gelap-gelap ni nampak ke di bahagian dalam? Okay, so kita tengok di bahagian depan. Okay, 65 kegelapan. Di bahagian tepi semua 95% kegelapan. Okey, so far clear, jelas, HD, tak ada masalah, tak blur dan semua tak ada masalah. Okey, so yang ni kita bagi tahu IRR dia 95. Okey, UV 99% and then VLT tak kisah kita nak buat gelap ataupun cerah. And then yang paling penting adalah waranti boleh hingga 5 tahun waranti kita bagi. Okey, so korang yang nak pasang tinted boleh hadir di Fancy Chassis 9 Shah Alam. Kita akan bagi harga yang special. And then korang jangan lupa follow, like and share untuk konten yang seterusnya. Okay? Yeah!